Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Mazli Malik yang menjadi tetamu kita dalam majlis pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat, Keadilan, dan juga adalah pengerusi IAIS. Terima kasih datang ke studio kami untuk berbicara tentang isu-isu global yang sekarang ini makin hangat dan makin mencabar keamanan dunia, termasuklah juga beberapa isu yang barangkali menarik perhatian rakyat kita, terutama di isu-isu lokal. Di IAS kita lebih fokus kepada isu-isu antarabangsa umat Islam yang sudah tentu sekarang ni terutama ni ialah isu Palestin, yang Gaza, keadaan di Gaza yang sangat dahsyat sekali, dan terbaru kita dapat satu veto yang dibuat oleh US untuk menghalang ceasefire, gencatan senjata di Gaza. Tetapi hari ini di Perhimpunan Agung PBB sudah luluskan satu usul untuk menghentikan keganasan ataupun serangan Israel di Gaza. Israel barangkali telah menyerang Iran, ya, dan kita dengar bahawa ada letupan di ibu negara Iran, Tehran, malam tadi, sekitar 6 atau 7 letupan kedengaran di beberapa tempat di Tehran, dan ini menambahkan lagi suhu yang sekarang ni memang dah pun sangat panas dan kritikal. Boleh tak Doktor mengulas ini, isu global ini yang sekarang ini yang sedang dihadapi oleh umat Islam? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih Dr. Latif. Kita lihat soalan tadi dia ada pelbagai senario yang boleh kita rangkumkan. Dia lebih berpusatkan kepada isu Palestin dan terkini peperangan di Gaza antara rejim Zionis dengan rakyat Palestin itu sendiri. Pertamanya, kalau kita lihat veto yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat bukan satu yang baru. Semua veto yang mengecam Israel, memaksa Israel supaya tunduk kepada undang-undang antarabangsa dan juga pelbagai kita tahu resolusi PBB sendiri sering diveto oleh Majlis Keselamatan yang didominasi oleh Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi penggunaan veto bukanlah satu yang baru. Kelulusan PBB, resolusi-resolusi PBB berkaitan Israel bukan satu yang baru dan tidak pernah dipatuhi. Jadi saya rasa tidak ada yang mengejutkan di sini. Bahkan kalau kita lihat undang-undang antarabangsa itu tiada nilai apabila berhadapan dengan rejim Zionis itu dan juga dengan Amerika. Ia hanya terpakai kepada negara-negara selain hegemoni Amerika dan juga rejim Zionis. Jadi kita tak boleh harapkan lebih daripada itu. Malah keputusan ICJ, ICC semua bagaikan tiada nilai, dan ini menunjukkan kemuncak kehancuran peradaban barat itu sendiri dan nilai-nilai demokrasi yang satu waktu dulu dijulang sebagai yang mengangkat keadilan, kebebasan hak asasi manusia dan juga mengangkat nilai manusiawi itu sendiri. Dan hari ini satu persatu daripada nilai-nilai tersebut telah dirongkai, ditanam, dikebumikan oleh Amerika Syarikat dan juga oleh rejim Zionis dengan keganasan. Kemuncaknya ialah siri genosid di Gaza itu. Dan ini menunjukkan bahawa dunia memerlukan kepada alternatif. Whatever they said about Western values, whatever they said about liberal democracy, it's ended. Apa disebut sebagai nilai barat, sebagai peradaban dunia, demokrasi telah ditanam sedalam-dalamnya selepas peristiwa genosid di Gaza ini. Jadi kini kita memerlukan kepada
satu perhimpunan nilai multipolar yang membawa nilai universal yang baharu. Kegagalan Barat perlu dilihat sebagai satu pengajaran besar, iaitu wujudnya hegemoni unipolar, satu kuasa yang menguasai, mendominasi dunia, itu tidak boleh. Dan juga apa yang berlaku di Palestin merupakan siri terakhir penjajahan yang perlu dihentikan. Jadi rakyat dunia perlu bersatu, bukan hanya dunia Arab, dunia Islam, tetapi rakyat dunia, untuk meraihkan kita dunia yang lebih jamak kuasa ataupun multipolar itu sendiri. Dan kini terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, sama ada yang diusahakan oleh Russia melalui BRICS, diusahakan oleh Brazil, Selatan dan juga oleh China dalam blok perniagaannya, blok ekonomi. Dan Malaysia, alhamdulillah, di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, secara aktif menjadi sebahagian daripada usaha baru ini. Dan kita harap supaya gerakan ini diteruskan di peringkat antarabangsa, dan supaya hegemoni Israel dan Zionis ini boleh dihentikan sesegera mungkin. Tetapi ia perlu komitmen daripada semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat serangan Israel ke atas Iran bukanlah sesuatu, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang tidak dijangkakan. It's a matter of time. Kita menantikan bila, dan hari ini telah berlaku. Dan Israel ataupun rejim Zionis merasakan inilah peluang, kerana beberapa front mereka telah lemah. Beberapa front yang mereka hadapi sebelum ini telah lemah, dan mereka mengambil peluang untuk pergi kepada yang dikatakan sebagai puncanya, iaitu Iran. Kalau kita lihat selatan Lebanon, serangan yang mereka terima daripada selatan Lebanon telah berkurangan. Yang mereka terima dari dalam Gaza sendiri daripada Hamas tidak serancak dulu, kerana mereka tidak masuk ke dalam seperti sebelum ini, dan roket-roket yang dilancarkan daripada Gaza juga agak berkurangan. Frontier daripada Syria juga, oleh kerana Syria dengan negara yang baru inginkan keamanan yang baru, juga merupakan satu buffer zone, walaupun sebelum ini mungkin tiada sangat ancaman daripada Syria, tetapi mereka boleh lihat Syria sebagai satu laluan untuk Iran menyerang. Dan kini mereka menyerang Iran dilihat sebagai satu yang peluang, tetapi mereka lupa bahawa Iran pernah melancarkan serangan terhadap mereka yang begitu dalam juga. Dan serangan drone mereka begitu licik, dan apabila Iran mengisytiharkan mereka tidak akan berdiam diri, kita hanya menantikanlah. Dan kita jangan lupa Yaman yang sentiasa committed di dalam usaha mereka memerangi rejim Zionis. Bercakap pasal peranan Malaysia lah, dalam penjelasan tadi, kita lihat apa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita sejak daripada awal krisis yang berlaku sejak 2023 yang berlaku. Beliau committed, dan pendirian beliau adalah kita kata principled stand. Dia tidak goyang walaupun ketika berada di pentas yang kita boleh katakan agak mencabar bila berhadapan dengan audiens yang merupakan penyokong-penyokong Israel. Seperti yang berlaku di Jerman satu waktu dulu, yang mana beliau ditanya oleh wartawan kenapa beliau mempunyai hubungan ataupun boleh bercakap dengan pihak Hamas. Dan beliau bercakap dengan tegas bahawa ini bukan bermakna ini perlu dilakukan untuk mencari keamanan. Jadi dan pendirian itu juga terus sampai ke hari ini. Kita lihat beliau bercakap tentang Palestin. Cuma ada segelintir mungkin masyarakat kita yang kurang faham dan menganggap bahawa apa perlunya kita begitu sibuk dengan isu luar negara, isu Palestin, sedangkan kita hanya boleh bersuara, kita tidak ini. Sedangkan ada banyak isu-isu dalam negara yang belum selesai, masalah sekolah tak selesai,
hospital tak selesai dan sebagainya. Jadi apakah ini merupakan satu kritikan yang patut ataupun bagaimana Doktor melihat benda ni? Ada dua perkara di sini, Dr. Latif. Pertama sekali mengenai komitmen dan pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang bukan sekadar Perdana Menteri tapi juga suara bagi umat Islam itu sendiri. Kita lihat beliau committed, pendirian beliau tidak berubah daripada zaman beliau bersama ABIN, kemudian menyertai UMNO, menyertai kerajaan pertama kali dahulu dan sehingga kini. Dan lewat krisis di Gaza, peperangan di Gaza, kita lihat beliau menjadi suara lantang yang bukan hanya sekadar menjadi suara yang membela Gaza di kalangan sesama negara-negara umat Islam, malah juga di pentas dunia. Tadi doktor sebutkan tentang ketika beliau berada di Jerman. Ketika beliau bertemu dengan pimpinan negara Islam, isu Gaza sentiasa dibawa ke hadapan di PBB dan juga di petang-petang termasa. Kita bertemu dengan Amerika sendiri, beliau committed menyuarakan isu tersebut. Dan it's not without action, dia bukan sekadar bercakap, malah beliau juga melakukan sekatan terhadap kapal dagang Israel yang selama ini bebas di Malaysia, ZIM kan. Yang kita pelik, walaupun kerajaan tukar berganti, walaupun kononnya kita dulu mempunyai seorang Perdana Menteri yang lantang menentang Israel, tapi kita jangan lupa beliau juga yang mengundang ataupun membenarkan pasukan kriket Israel tak jauh pada tempat kita satu dulu kita buat demonstrasi. Dan beliau seorang yang juga membenarkan kapal dagang. Ketika saya berada dalam kabinet sendiri, isu itu tidak ditimbulkan. Tetapi kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar dengan tegas mengenakan sekatan dan jadi kapal dagang itu tidak boleh berlabuh. Dan bukan sekadar itu saja, kita lihat beliau terlibat juga dalam beberapa usaha untuk membenarkan bantuan datang malah daripada Malaysia sendiri. Ops Ihsan kebetulan ada di antara kita di IAS ni terlibat saudara Jismi, dan juga kita tidak boleh nafikan jasa saudari Nurizah yang merupakan antara penggerak kepada Ops Ihsan ini, iaitu bantuan daripada Malaysia untuk sampai ke sana. Malah kita juga terlibat kalau kita lihat dalam dialog selatan dan juga dalam beberapa blok-blok antarabangsa untuk memperjuangkan isu Gaza. Okey, itu satu bahagian. Bahagian kedua, soalan doktor berkaitan dengan kritikan. Dia ada dua kritikan, doktor. Pertama, kritikan daripada mereka yang mengatakan bahawa Malaysia tak lakukan yang sepatutnya. Patut kita hantar tentera ke sana. Jangan cakap saja kita. Saya kira untuk siapa yang hantar tentera itu idealnya. Tetapi mana negara Islam yang boleh untuk hantar tentera, dan kita pula kalau kita nak hantar tentera, nak landing di mana? Adakah nak landing pada Israel dengan keadaan dia perlu banyak lihat banyak sudut. Tempat nak landing di mana, di bawah klausa mana untuk kita lakukan, dan peruntukan undang-undang mana. Jadi kalau ia dilakukan dalam satu blok, itu lain kan? Tetapi kalau bersendirian, Malaysia sendiri tidak kurang daripada masalahnya sendiri. Okey. Ini satu sudut, dan kita lihat golongan seperti ini mereka tak akan berpuas hati apa pun yang dilakukan oleh kerajaan, apa dilakukan oleh Datuk Seri Anwar sentiasa ada, walaupun mereka sendiri pernah berada dalam kerajaan 33 bulan tak lakukan apa-apa seperti dilakukan oleh Datuk Seri Anwar berhubung isu Palestin sendiri. Malah kalau kita ingat pelbagai kecaman dulu pernah diberikan kepada Hamas dan sebagainya, tetapi hari ini Malaysia, Perdana Menteri kita dengan bangga menyebutkan bahawa kita bersama dengan perjuangan Palestin, dengan Hamas, dengan para pejuangnya demi untuk mengangkat keadilan sejagat dan juga nilai-nilai kemanusiaan, dan juga demi rakyat Palestin itu sendiri. Yang kedua, golongan kedua pula golongan yang disebutkan oleh doktor tadi. Dia kata kenapa sibuk dekat Palestin? Kita kat Malaysia ni banyak masalah tak selesai. Jadi ini cherry picking ataupun melihat sesuatu isu secara terpancar-pancar ini dia takkan selesai, dan kebanyakan yang bising seperti ini sering berlaku ialah netizen lah. Dan netizen dia takkan puas hati dengan semua perkara.
kerana pelbagai latar belakang dah, dan ini merupakan fenomena global. Jika sebelum ini ramai tak puas hati, mereka hanya mungkin di hadapan surat khabar, di kedai kopi, di meja makan bersama keluarga, tapi hari ini warga dunia mempunyai ruang sosial media yang mereka boleh bersuara, tak puas hati sebanyak benda. Jadi ini yang berlaku, dan cuma di Malaysia ni gelombang kita panggilkan Saitro ataupun Laskar Cyber yang mereka orchestrate ataupun mengseiramakan serangan-serangan, menjadikan seolah itu satu benda yang besar lah. Jadi antara komplain dia kata, Malaysia tak buat lah gini dan sebagainya. Ini agak tidak adil kalau kita lihat banyak inisiatif yang dilakukan, pembaikan sekolah, kalau disebutkan tadi, hospital, masih banyak kekurangan, kita terpaksa akui. Tetapi proses dan juga progres itu ada. Cuma mungkin kita boleh lihat kerajaan sepatutnya dari segi proses pemantauan atau monitoring perlu lebih jelas kepada rakyat. Contohnya, kalau kita buat sekolah daif, rakyat perlu lihat. Kalau zaman waktu saya dulu, kita ada dashboard, papan layar yang boleh diakses di website kementerian. Jadi rakyat semua boleh lihat. Orang tak boleh kata apa. Ini progress dan ini sebahagian daripada documentation yang ada. Tapi hari ini mungkin kita berikan peluang, baru 3 tahun, kita minta supaya progress itu sentiasa boleh rakyat pantau. Dan saya lihat dari semasa ke semasa adanya pembaikan lah dari segi pembentukan naratif dan juga pelaporan. Tapi masih belum cukup barangkali. Di semua kementerian perlu ada dashboard, perkembangan progres secara kita panggilkan real time, supaya rakyat boleh lihat apa dilakukan. Dan kita lihat menaikkan gaji penjawat awam yang begitu luar biasa, sebelum ini tak pernah dilakukan. Kan? Banyak yang dilakukan, dan pencapaian ekonomi kita jauh lebih baik sebelum ini. Ialah saya tahu ada yang komplain baru ni kata, sekarang ni banyak barang kena cukai, tapi itu barang mewah. Saya rasa barang-barang yang dikenakan tu bukanlah barang yang dibeli oleh orang yang B40 ataupun M40, golongan sederhana seperti kita, tapi lebih kepada mewah. Dan untuk orang yang mewah ni mungkin berbaloi kalau dicukai. Ada pendapat yang kata tak patut dan sebagainya, tetapi ini merupakan sumbangan mereka untuk negara. Bila mereka bayar cukai kembali. Contoh yang kena cukai, dia kata, pisang kena cukai. Ialah pisang import yang kena cukai tu. Dia kata avokado. Saya rasa kat rumah ni berapa rumah saja yang makan avokado yang import itu. Kalau mungkin yang kita beli tempatan punya tidak dikenakan cukai. Salmon, lagi sekolah antarabangsa yang yurannya lebih 60,000 setahun. Saya rasa anak-anak kita hantar kat sekolah kebangsaan, hantar kat sekolah paling kuat pun kat sekolah rangkaian Islam dan semua itu tak sampailah 60,000 setahun kan. Jadi yang dikenakan cukai itu benda yang mewah. Cuma ialah biasa digembar-gemburkan. Tapi kembali kepada pokok asalnya, iaitu banyak yang dilakukan dan banyak indikasi-indikasi terhadap pemulihan ekonomi dan kita punya pencapaian, prestasi kita yang jauh lebih baik daripada kerajaan sebelum ini. Dan apabila kita terlibat dengan isu, bukan sekadar isu Palestin, tapi isu antarabangsa yang lain, adalah sebahagian daripada peranan kita sebagai warga global. Saya rasa tidak adil untuk mana-mana kritik mengatakan kita tak boleh ambil endah tentang perkembangan di luar. Kalau kita mengambil sikap seperti itu, satu hari nanti kalau berlaku pada kita pula, orang akan biarkan kita. Jadi pemikiran warga global, pemikiran kita berada di dalam komuniti global adalah perlu dididik kepada rakyat kita. Jadi perlu kita, mungkin media massa dan pendidikan di sekolah, diajarkan supaya kita melihat bahawa kita bukan hanya tinggal di Malaysia, tetapi kita sebahagian pada warga dunia. Saya tertarik jugalah bila cakap sebab kritikan yang sibuk dengan luar, tak ambil isu ada sekolah ini dan sebenarnya macam doktor sebutlah, benda ini sedang berjalan. Ia adalah satu proses yang memakan masa, dan saya seperti yang kita tahu sebagai rakyat Malaysia, kita tertakluk kepada belanjawan. So tahun demi tahun kita ada bajet yang keluar mengikut tahun, dan projek-projek
pembaikan dan sebagainya ada peruntukan. Cuma ialah seperti yang doktor sebut tu, pemantauan dia macam mana dan sebagainya. Mungkin di situ mungkin lemah. Sama seperti yang berlaku baru ni, yang kemalangan ngeri di Great yang mengorbankan 15 pelajar yang begitu dahsyat sekali. Adalah masalah pemantauan bagaimana pelaksanaan sejauh mana undang-undang itu dipatuhi, dan penguatkuasaan, pemeriksaan dan banyak benda ini. Itu cerita yang sentiasa berlaku dalam, nampaknya ini perlu diperbaiki, tidak dinafikan. Tetapi itu bukanlah boleh dijadikan satu isu yang boleh dikritik pada Perdana Menteri. Kata Perdana Menteri ini sibuk pasal. Saya rasa benda ni benda macam ujar budak-budak lah. Maknanya tak kena dengan kedudukan kita ni sebagai sebuah negara yang sedang muncul sebagai negara contoh dalam kalangan negara Islam. YC saya rasa Malaysia berada di antara yang walaupun mungkin bukan nombor satu, tetapi di peringkat atas. Ya doktor. Ya, sebab tu kita lihat kadang bagi pihak luar, sama ada di negara-negara Islam ataupun di negara-negara membangun, mereka agak pelik kenapa di Malaysia ini dengan pencapaian, dengan prestasi yang baik di bawah kerajaan perpaduan, kerajaan madani kita, tetapi rakyat tak puas hati. Yang paling saya ingat beberapa ulama besar yang datang ke Malaysia, bila dia baca lihat Perdana Menteri dikafirkan, kerajaan ini dimunafikkan dan sebagainya, cakap itu dia kata, adakah apa yang dia kata apa Malaysia buat ni, apa yang Perdana Menteri buat ni jauh lebih baik daripada apa yang mereka lihat di negara-negara mereka. Dan mereka menyatakan sokongan. Jadi bila mereka lihat fenomena yang berlaku di Malaysia, ulama-ulama besar ni bukan kita yang cakap, kalau kita kat Malaysia mungkin kita bias. Ulama besar yang datang, bukan yang diundang, satu hal yang tidak diundang, mereka lawan Malaysia, mereka lihat prestasi di Malaysia, apa yang kita lakukan, isu Palestin, isu Islam dan sebagainya. Bila terdapat tomahan, terdapat cacian dilakukan oleh mereka yang konon memperjuangkan politik Islam, mereka kata ini terlampau bahaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, doktor, kalau kita lihat, saya setuju dengan doktor, maksudnya sistem pelaporan, sistem penghebahan, apa yang dilakukan oleh kerajaan perlu diperbaiki. Satu perkara saya lihat di peringkat pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja di bahagian komunikasi, korporat, hebahan, mereka masih belum terbiasa dengan pendemokrasian media. Kita masih mengharapkan media utama, contohnya bernama RTM, untuk menghebahkan apa kita lakukan. Tetapi ini bukanlah wahana yang dirujuk oleh masyarakat. Masyarakat terutamanya Gen Z, malah Gen X seperti saya dan millennial, mereka bergantung kepada bahan-bahan segera di social media sosial yang mereka boleh scroll. TikTok, kalau kita lihat YouTube, IG, dan ini masih belum digunakan sepenuh mungkin oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi untuk memaparkan pencapaian-pencapaian kerajaan untuk dihebahkan. Dan kita perlu tahu, rakyat lebih suka simplistik. Dia tidak suka perkara yang terlampau rasmi, official. Mereka suka simple message, dan yang mereka boleh kaitkan diri mereka. They can relate themselves to it. Mereka boleh rasa, yang cakap ini orang driver seperti aku, pemandu Grab seperti aku, penghantar makanan seperti aku, orang yang berada di jalanan. Tapi kalau kita bercakap, kita sebagai di atas yang mengetahui buat, itu dah tak laku lagi. Sudah ada gap. Rakyat sekarang lebih terbuka pada pendemokrasian maklumat, dan ini perlu diberikan perhatian oleh UKK lah, Unit Komunikasi Korporat, setiap kementerian dan setiap agensi. Lepas tu saya tertarik bila lihat apa yang dilakukan oleh sahabat saya lah, Dr. Ashraf Wajdi, melakukan lawatan-lawatan ke MRSAM, dan itu dihebahkan. Yang dilakukan oleh Steven Sim contohnya, dilakukan. Dan kalau kita lihat di pihak kementerian lain mungkin ada lakukan, tetapi capaiannya tidak luas lagi. Itu mungkin perlu diperbaiki.
Sedikit saya balik semula kepada isu Hamas tadi. Bukan apa. Apa tindakan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat PM adalah satu tindakan yang tepat. Yeah. Kalau sebelum ini mereka kritik, bahkan bukan saja dalam negeri, luar negeri dan pemimpin negara lain. Sebab Hamas dicop sebagai kumpulan pengganas oleh Israel dan sekutu-sekutunya Amerika dan sebagainya, bukan oleh seluruh dunia. Tetapi kalau kita lihat apa yang tindakan yang dibuat itu tepat, sebab selepas pada apa yang PM buat, Amerika pun ikut juga PM. Sebab dalam hal nak merundingkan gencatan senjata, mereka secara direct, Steve Witkoff jumpa dengan Hamas secara bersemuka, bukan melalui Qatar dan sebagainya, untuk membincangkan gencatan senjata, dan tercapai juga sedikit sebanyak, tetapi memanglah tidak dipatuhi oleh Israel. Jadi maknanya di sini tindakan tu betul lah apa yang dibuat oleh PM. Kalau kita ingat IRA satu waktu dulu, mungkin orang muda tak ingat, tapi dah terlatih ingat. Irish Republican Army, Sean Penn. Itu satu waktu dulu, kalau kita lihat berita di BBC, kita lihat berita dunia, itu pengganas dikaitkan dengan Muammar Gaddafi dan sebagainya. Tapi hari ini mereka ada negara dan mereka begitu lantang menyokong Palestin. Sebab itu kadang kalau orang kita, saya lihat yang ramainya bangsa bubble lah dan golongan urban yang kritik, apa kerajaan masuk campur isu Palestin, patut kita isu. Mereka ini tak baca apa yang berlaku global. Ya, betul. Apa yang kita lihat di Ireland, di UK, di negara-negara Eropah, Afrika Selatan, malah kalau kita lihat di Spanyol, di Amerika sendiri, universiti seperti Columbia, Harvard dan sebagainya, universiti ternama yang prihatin terhadap isu Palestin. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Kita ingat apa yang berlaku di Perang Vietnam dulu, Million Man March dan sebagainya. Satu fenomena global. Sebab itu kadang bila saya baca separuh ni yang menulis ni yang kata, mind our own business, never get involved. Golongan yang kononnya T20, kononnya English speaking, WOG, mereka rasakan bahawa mereka lebih tahu segalanya berbenda lain, tetapi malangnya sebenarnya mereka hidup dalam kepompong sendiri dengan tidak melihat dunia global dan juga tidak melihat sejarah. Okey, saya nak ceritakan sedikit mungkin satu perkara dalam sejarah yang perlu diketahui. Hamas sebelum zaman Abdullah Badawi, kerajaan tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan Hamas. Malah di zaman pemerintahan Tun Mahathir, Hamas dilihat sebagai pengganas. Mereka hanya mengiktiraf PLO dan juga Fatah. Digantikan oleh Allahyarham Tun Abdullah Badawi, dia jadi PM. Waktu itu beliau agak lunak dengan pihak pembangkang, sama ada PAS pada waktu itu, dengan keadilan sendiri, dengan semua pihak. Kita usahakan membawa wakil Hamas yang pada waktu itu memenangi pilihan raya di Gaza tahun 2006. Untuk datang ke Malaysia bertemu dengan Tun Abdullah Badawi pada waktu itu. Dan kita lihat Tun Abdullah Badawi seorang yang open. Dia faham keadaan isu ini dan beliau tidak judgemental. But Tun Abdullah tidak, dia kata they are fighting for their country, mereka ni berjuang untuk negara dia. Jadi kita perlu dengar mereka pun dipilih oleh rakyat untuk jadi kerajaan. Wise man. Jadi permulaannya itu 2006. Jadi saya ingat lagi antara yang pernah hadir pada waktu itu adalah Khalid Mish'al, Mahmud Abu Zahar, dan wakil rasmi daripada Gaza ialah Dr. Khalil Al-Hayya yang pada hari ini menjadi ketua Hamas di Gaza. Waktu itu beliau menjadi ketua whip di Parlimen Gaza, kita bawa. Tapi saya nak ceritakan kerajaan silih berganti, tidak ada hubungan yang lebih lunak antara pejuang Palestin, Hamas terutamanya dan juga pejuang-pejuang lain dengan kerajaan Malaysia secara rasmi, kecuali zaman kerajaan perpaduan. Dan kita terima kasih kepada Datuk Zahid Hamidi. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Tun Razak, beliau merupakan antara orang yang cuba memudahkan kita berhubung dengan pihak pejuang di Palestin dan cuba untuk mengiktiraf mereka. Cuma di zaman PH yang sekejap itu kita lihat
usahanya tidak berapa serius sangat, walaupun Saifuddin Abdullah pada waktu itu Menteri Luar cuba untuk beliau agak faham keadaannya, tetapi kemudian zaman PN saya tidaklah ada apa-apa usaha lah yang begitu konkret, yang begitu substantif. Tapi zaman kerajaan perpaduan, malah sebelum terletusnya 7 Oktober lagi, kita lihat sudah ada hubungan yang nampak lebih substantif, lebih serius, bukan sekadar dengan Hamas, malah dengan semua pihak di Palestin dan di peringkat antarabangsa. Dan sehingga hari ini, sedikit sejarah lah yang saya boleh kongsikan, inside info. Kalau kita nak bicara tentang isu Palestin, bagaimana kita berperanan, sebenarnya sejarah menunjukkan Malaysia ini ialah konsisten di dalam tu. Cuma dalam ramai PM, rasanya Datuk Seri Anwar ni daripada zaman sebelum zaman student activism di Universiti Melaya lagi, beliaulah orang yang pertama yang mengundang Yasir Arafat bersama dan terus bersama sehingga ke hari ini. Kita sebenarnya boleh bincang lagi. Mungkin sikit. Ya. Sikit. Dan mungkin kita beliau salah satunya Perdana Menteri Malaysia yang boleh berpeluk dengan pimpinan Hamas dan memperjuangkan dengan committed. Satu perkara, dan ini tidak datang dengan tiada risiko, ia datang dengan risiko. Sebab kita lihat usaha untuk menggagalkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dilakukan seawal itu lagi, dan sehingga kini usaha untuk menjatuhkannya terdapat mungkin tangan-tangan Zionis di situ. Sebab itu kita lihat hari ini antara ialah kita perlu akui penyokong tegar Israel, satu-satunya rakyat Malaysia orang Islam yang secara terbuka menyokong Israel, dan ini disiarkan oleh media Israel, tiba-tiba membuat tuduhan, membawa ke mahkamah bahawa beliau diganasi secara seksual oleh Datuk Seri Anwar. Ini berlaku pada tahun 2018 lagi. Dan beliau menyatakan sokongan terbuka terhadap Israel pada tahun 2017. Tapi kita pelik, tidak adakah tara background search sebelum pejabat Datuk Seri Anwar bawa beliau bekerja. Dan hari ini kita agak pelik lah bila keputusan mahkamah beliau disambut oleh segelintir musuh politik Datuk Seri Anwar dengan takbir, seolah beliau juara rakyat, seolah beliau penyokong Zionis. Penyokong Zionis, penyokong Israel. Yang Israel membunuh umat Islam, yang kita menentang Israel. Kenapa pula golongan yang bertakbir menyambut pengkagum, penyokong Israel ini, di satu sudut mereka sokong Palestin, doa kunut nazilah, marah orang kalau kononnya tak cukup buat untuk Palestin. Dalam satu waktu bertakbir menyokong orang yang secara terbuka menyokong Israel, membunuh umat Islam. Mereka menyokong orang yang menyokong Israel untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Jadi ini perlu kita lihat secara global dan secara berhati-hati. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mazli. Dalam masa yang lebih kurang 40 minit ini, kita telah membincangkan beberapa isu yang menarik, dan peranan Malaysia, terutama pimpinan Malaysia yang berhormat Perdana Menteri yang ke depan di dalam isu-isu global umat Islam yang sangat berkesan, dan banyak lagi perlu dilakukan, tidak dinafikan. Tetapi dalam kekangan yang ada, kita melihat bahawa peranan Malaysia ini boleh jugalah kita banggakan sebagai sebuah negara umat Islam yang ke depan dalam melihat isu-isu ini. Terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.